Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Nur Aina Shakila binti Muhammad Syukri. Saya merupakan pelajar tahun 5 daripada Sekolah Kebangsaan Putra yang terletak di Kanga, Perlis. Kod sekolah saya ialah RBB 0041. Pada masa lapang, saya amat gemar membaca pelbagai jenis buku. Selain itu, di waktu petang, saya suka menunggang basikal. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi mengenai sebuah buku yang telah saya baca, iaitu buku yang berjudul Akibat Emosi, Siri Batasan dan Teladan Remaja. Buku cerita hasil pena Atika Azmi ini sangat menarik dengan penuh nasihat dan pengajaran yang boleh jadikan iktibar dalam kehidupan seharian. Buku cerita terbitan penerbitan Minda Etika telah diterbitkan pada 2025. Ia mengandungi 76 halaman dan 7 bab. Ayuh bersama saya untuk mendalami dan mengamati buku cerita ini dengan lebih dekat lagi. Cerita ini mengisahkan 3 orang pelajar yang tidak dapat mengenal perasaan masing-masing. Mereka telah berselisihan faham berpunca daripada saling kata-mengata. Mereka tidak hormat dan tidak jujur sesama rakan perjuangan dalam usaha menimba ilmu. Sikap Linet tidak terpuji kerana secara berani berterus terang telah membocorkan rahsia yang sepatutnya disimpan. Linet juga tidak pandai menjaga perasaan rakan-rakannya. Sikap Kuangzi perlu dipuji dan dicontohi kerana dia selalu merendah diri terhadap kawan-kawannya. Kuangzi sangat menghormati rakan-rakannya dan selalu mengalah. Dia juga patuh terhadap ibu bapanya kerana ketika ibu bapanya bertugas ke Sabah, Kuang dengan jujur menjaga rumah. Akibat rasa tidak puas hati terhadap tisu, Cho telah bergaduh sesama mereka. Cho telah beranggapan tisu mahu bersaing dengannya dengan perasaannya marah. Cho yang ingin mencederakan tisu dengan tidak sengaja telah terkena pada dirinya sendiri. Seperti kata orang, kalau sudah takdir, tiada siapa pun dapat terlepas daripadanya. Tisu rasa bersalah kepada Cho kerana selalu bersikap meninggi diri dan selalu menunjuk kekayaannya sehingga Cho berasa sangat cemburu. Tisu rasa sangat menyesal seperti pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Begitulah kisah ketiga-tiga rakan sekolah iaitu Linet, Kuangzi dan Tisu yang mempunyai sikap yang berbeza-beza. Mereka perlu menjaga emosi masing-masing supaya mereka kekal sebagai rakan karib. Kepada rakan-rakan sekalian, jagalah mulut dan lidah. Jangan sampai memakan diri sendiri. Bak kata pepatah, kerana mulut santan binasa, kerana mulut padan binasa. Buku cerita Akibat Emosi karya Atika Azmi ini menceritakan tentang bagaimana keadaan emosi dapat mengubah kehidupan seseorang. Dalam buku ini, kita belajar bagaimana untuk membuat keputusan dalam kehidupan seharian. Banyak emosi yang kita dapat rasakan iaitu emosi positif seperti kebahagiaan atau emosi negatif seperti kemarahan. Buku cerita ini menceritakan bagaimana emosi yang tidak dapat diuruskan dengan baik boleh mengakibatkan keburukan. Contohnya, dari segi hubungan kekeluargaan, pekerjaan dan kesihatan kita. Pada pendapat saya, gaya penulisan buku cerita ini sangat menarik dan mudah difahami. Penggunaan bahasa yang digunakan juga telah memudahkan saya untuk membaca dan memahami kesudahan buku cerita ini. Bahasa yang digunakan juga sangat dekat dengan jiwa remaja saya yang sedang membesar dan menyentuh perasaan saya untuk menguruskan emosi dengan lebih bijak dan tenang agar dapat hidup dengan lebih bahagia dan seimbang. Buku cerita Akibat Emosi setebal 76 halaman mudah untuk dibawa ke mana-mana dan sisipan nasihat serta pengetahuan yang terdapat dalam buku cerita ini sangat membantu saya dalam menambahkan ilmu pengetahuan ilmiah saya. Kesimpulannya, melalui 7 bab yang terdapat di dalam buku cerita ini, kita boleh belajar mengenali bagaimana tercetusnya emosi tersebut
Justru itu, kita perlu kawal emosi dan tindakan kita untuk menguruskan emosi tersebut. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya melafazkan pantun. Masak ranum si asam kandis, di tepi kolam haluan perahu, gelak senyum ke pandang manis, hati di dalam siapa tahu. Sekian, terima kasih.